Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami, kumpulan Ejeng Hubung, ingin membuat satu inovasi berkaitan dengan penggunaan kata hubung dalam ayat. Antara objektif inovasi kami adalah mengenal pasti fungsi kata hubung dalam ayat dengan betul. Seterusnya, objektifnya adalah supaya murid dapat menjelaskan cara penggunaan kata hubung untuk menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat yang gramatis, dan akhir sekali murid dapat menggunakan kata hubung dengan tepat dalam pembinaan ayat baharu bagi menghasilkan ayat yang lengkap dan bermakna. Seterusnya, kaedah penggunaan alat inovasi kami adalah yang pertama, murid memahami kata hubung dengan menggunakan slide PowerPoint. Seterusnya, murid menggunakan kata hubung melalui gamifikasi yang terdapat dalam slide PowerPoint kami. Dan akhir sekali, murid menjalankan aktiviti pengukuhan dengan menjawab soalan tentang kata hubung yang kami sediakan berdasarkan papan pintar. Okey, dan akhir sekali, impak inovasi kami terhadap murid. Yang pertama, murid dapat membina ayat yang lengkap dan gramatis menggunakan kata hubung dengan betul. Yang kedua, murid berupaya mengaplikasikan penggunaan kata hubung dalam penulisan dan pertuturan harian. Akhir sekali, alat inovasi kami memberi impak kepada murid dengan lebih yakin dan kreatif dalam menggabungkan ayat bagi menyampaikan idea dengan jelas. Marilah sama-sama kita lihat penerangan tentang alat inovasi kami tentang kata hubung. Untuk sesi pembelajaran, kumpulan kami menyediakan PowerPoint interaktif yang mengandungi nota yang terdiri daripada pengenalan. Yang pertama, mari kita lihat, iaitu pengenalan. Kami menerangkan definisi kata hubung. Seterusnya ialah nota. Nota kami terdiri daripada jenis-jenis kata hubung. Seterusnya ialah contoh penggunaan ayat yang menggunakan kata hubung. Jadi, nota ini dapat membantu murid untuk memahami konsep kata hubung secara sistematik dan lebih mendalam. Baiklah, untuk aktiviti penilaian, kami menggunakan kuis melalui aplikasi Genially untuk aktiviti penilaian. Melalui PowerPoint slide tadi, kami telah menyediakan QR code supaya murid-murid dapat imbas untuk menjawab aktiviti-aktiviti kuis berkaitan kata hubung. Baiklah, kita pergi kepada kata hubung. Kita pergi kepada kuis Genially tersebut. Okey. Melalui aktiviti kuis ni, murid-murid dapat masuk melalui imbasan QR sebentar tadi, dan mereka perlu melakukan perlumbaan kata hubung, iaitu melibatkan aktiviti balingan dadu. Murid-murid perlu putarkan dadu, contohnya. Okey, dapat nombor 3. Pemain pertama akan pergi ke kotak yang ketiga, dan pemain seterusnya akan melakukan putaran dadu dan seterusnya. Tetapi jika murid itu berhenti di kotak yang mengandungi bintang, murid-murid perlu menjawab soalan. Soalan tersebut akan disediakan, murid-murid akan menjawab soalan. Dalam aktiviti untuk menjawab soalan ini, murid-murid akan memilih soalan secara rawak yang akan disediakan dalam bentuk maujud. Baiklah, setelah murid mengimbas QR code yang terdapat dalam PowerPoint interaktif, mereka akan dibawa kepada aplikasi Genially seperti yang diterangkan sebelum ini. Setelah mereka mendapat soalan, pada aplikasi tersebut hanya terdapat soalan yang perlu dijawab, tapi bukan soalan yang perlu dijawab. Soalan yang perlu dijawab kami menukar dalam bentuk BBM autentik. Hal ini dikatakan demikian kerana BBM autentik ini akan memberi pengalaman yang secara langsung kepada murid supaya mereka dapat merasai sendiri, dan daripada situ mereka akan lebih mudah untuk memahami dan mengingati apa yang mereka jawab. Jadi di sini saya ingin menerangkan kami telah bahagikan soalan ini kepada 3 jenis soalan. Yang pertama ialah soalan isi tempat kosong. Jadi jawapan yang perlu diisi oleh pelajar terdapat dalam kotak ini.
Yang kedua, soalan yang menggabungkan ayat menggunakan kata hubung yang telah disediakan. Jawapannya juga terdapat dalam kotak ini. Jadi murid akan cabut secara rawak dan melekatkan pada tempat yang betul lah. Yang ketiga, kami menggunakan kad soalan. Kad soalan ini kami menghasilkan soalan yang berbentuk objektif. Jadi murid perlu menanda jawapan yang betul menggunakan pen penanda pada kad soalan ini. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Jumpa esok.